Cik Okey menggunakan 1 kilo tepung gandum capsau. Cik Okey menggunakan yeast segera cap kijang ni. Gunakan sudu makan saja. Letak 1,5 sudu makan yeast. Okay, 1 sudu letak kat ujung sini. Okay, ambil lagi setengah. Okay, letak kat 1 sudut sini ya. Kemudian letakkan 5 sudu makan gula pasir ini sudu makan juga, letak kat 1 sudut lain kat sini. 1 2 3 4 5. Kemudian Cik Okey letakkan 1 sudu makan garam halus Okey, garam halus ni tak boleh campur direct dengan yeast. Kena asingkan jauh sikit lah. Dia tak boleh campur direct. Nanti yeast akan matilah. Okey, letak kat sini. Lepas tu kat sini ada lebih kurang 900 ml air suam. Ni air suam Ada 900 ml. Sebelum tu Cik Okey akan gaul sebatikanlah semua bahan-bahan ni ni nanti ada yang tanya, nanti bila dah gaul tetap juga garam campur dengan yeast kan? Memanglah. Memang dia akan bercampur, tapi kita tak boleh lah macam nak letak betul-betul dia atas yeast terus garam tu. Bila kita dah gaul macam ni, tak apalah, tak ada masalah pun. Okay, gaul sampai sebati semua bahan ni. Lepas tu tuangkan air suam maksudnya tak cukup lagi air, tambah sampai habis 900 ml air tu gaul je sampai sebati. Okay, gaul sampai rata lah. Sampai air ni betul-betul kena dekat semua tepung ni. Kemudian Cik Okey akan ulilah guna tangan pula. Okay, ini sampai sebati. Okay, agak-agak semua bahan ni dah sebati dah. Okay. Kita tak perlulah nak uli dia sampai dia elastik macam roti kan. Sekadar dia sebati je. Okay. Okay, dah siap. Lepas tu Cik Okey akan tutupkan bekas ni dan perap selama 2 jam. Ataupun sampai dough ni kembang 2 kali ganda sampai dia jadi ringan lah. Okay. Lebih kurang dalam 2 jam. Okay, Cik Okey akan bahagi pada 2 bahagian macam ni. Okay. Kalau nak potong 3 pun boleh, potong 2 pun boleh lah. Terpulang lah pada selera masing-masing Okay. Potong-potong, lepas tu Cik Okey akan rebus dulu. Rebus separuh masak pun boleh. Jadi bila kita goreng kondok tu, tak adalah kita fokus nak masakkan kondok dia kan, sebab kita dah rebus dia siap-siap. Tapi rebus tu rebus separuh masak je, bukan sampai dia betul-betul masak. Okay, sekarang kat sini ada 76 pieces kondok lah selepas Cik Okey dah potong dua macam ni. Okay. Sekarang Cik Okey akan rebuskan kondok ni separuh masak Didihkan air dan rebus. Okay, bila sosis dah sejuk, boleh cocokkan dekat lidi lah. Cik Okey pakai lidi yang macam ni. Okay, saiz 13 cm. Sekarang Cik Okey akan bekukan. Sementara tunggu kita punya dough kembang.